ini bukan rahsia lari sini, jalan sini, rangka sini, tapi termasukkan kenderaan-kenderaan untuk memandu ke stesen. Gardenia All-Star. Assalamualaikum dan selamat pagi warga Gardenia. Selamat datang ke Gardenia All-Star Brand Venture 2025. Hari ini bukan sekadar cari harta karun, tapi kita nak celebrate teamwork, fun and Gardenia spirit. Ya Allah, kami memohon keberkatan-Mu dan majlis ilmu. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami, keluarga kami dan seluruh warga Gardenia yang terlibat di dalam majlis ini daripada segala musibah, bencana dan perkara yang tidak diingini. The real treasure is not what's waiting at the finishing line. It is the bonding, the teamwork, the laughter and the memories that you all will create along the way. Gardenia All-Stars, let's bring it on. Bring the energy, bring the passion and make today truly legendary. Warga Gardenia, are you ready? Our expectation wasn't that high towards this event, but after we're going through so much of challenges, we find it quite challenging. We are glad that we are joined. Kalau boleh timing tu boleh didragkan ke macam mana ke? Masa jawab soalan tu memang kira bersatu lah, tapi cuma menguji minda lah. Mencabar lah. Kalau boleh ada lagi je. Gardenia! Di tahun depan ada lagi event. Last year kita dekat Bukit Jelakah. So tahun ni dekat Shah Alam. Next year apa lagi? Kita akan join juga untuk sahut cabaran daripada Gardenia punya anjuran. Durian Rangers! Benda ni pun kita tak jangka kita dah jadi champion, mungkin rezeki kita orang. So ini pun atas usaha kita orang berempat, teamwork together. Even kita rasa kita yang paling lambat, tapi itulah orang kata dah kalau dah rezeki tak ke mana juga kan. Game Warrior! Gardenia All-Stars 2025 Great Venture. Tahniah semua warga Gardenia yang telah menyertai pada hari ini. Anda memang awesome! Kepada semua warga Gardenia, kita tunggu untuk event-event yang seterusnya, di mana bulan 10-11 ini kita ada year end gathering kita, dan seterusnya bulan Januari nanti kita semua telah menyusun program untuk semua warga Gardenia untuk turut serta.